Tempat makan nasi lemak yang sedap dekat Melaka ni kat mana? Jom aku tunjuk dekat korang. Dekat je dengan The Sojun Hotel yang terletak di kampung Ujung Pasir ni, korang akan nampak ada Speedmart dekat situ dan korang boleh lalu di tengah-tengah tu. Pergi ke belakang, terus korang akan nampak satu warung. Ini dia Nasi Lemak Ujung Pasir 2. Pagi-pagi lagi dia dah meniaga tau. Dan korang memang kena datang awal kalau nak elak daripada beratur yang panjang lah. Sampai je kat sini korang dah boleh bau aroma nasi lemak tu. Dan juga lauk-lauk macam-macam ada. Ayam goreng crispy ni pun ada. Roti jala pun ada. Lepas tu bayar dekat sini lah. Buah-buahan pun ada juga kalau korang nak. Macam-macam jenis buah ada dekat sini. Jadi, apa yang aku ambil untuk makan nasi lemak, aku ambil ayam crispy ni dan ditambah dengan telur mata. Serius aku cakap, nasi dia pun banyak, ayam crispy pun sangat sedap. Dimakan dengan nasi yang panas-panas lembut tu. Lepas tu ada sayur kan. Memang combination yang terbaik. Jadi kalau kat Melaka korang tak tahu nak makan kat mana, ni dia Nasi Lemak Ujung Pasir yang ada pelbagai menu-menu lain lagi sebenarnya. Dan dekat sini dah ada juga abang basking ni sambil-sambil santai. So selesai aku makan pagi, sebenarnya Nasi Lemak Ujung Pasir ni ada juga malam berdepan dengan jalan nak masuk Portugis Settlement. Siapa pernah makan kat sini? Cuba komen.